Yo, what's up man? Kembali lagi kepada saya Hazim Pro 17. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dan kali itu guys, saya lagi main Roblox yang bertemakan bom, yaitu kereta bom lah macam tu. Contoh dia macam ni guys. Kalau dia macam ada bom. Lepas tu kalau kita dapat bom tu, lepas tu atas waktu kita ni, waktu dah habis, bom tu akan meledak dan orang yang kena bom tu pun akan matilah macam tu, okey? Dan yang orang paling last survive tu dia akan menang lah macam tu. Okey guys. Okey, kalau sudah paham cara mainnya, jangan lupa apa guys? Jangan lupa subscribe, like dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Okey guys. Okey, jom, let's go. Sekejap guys. Ni tunggu waktu lah guys. Kita ngisi vote map. Yang ni guys. Aku nak pilih ni lah guys. Aku nak pilih map ni. Crossroads nama dia guys. Crossroads. Okay, jom kita main. Let's go. Ini contoh dia guys. Kita akan main bawa kereta. Kita harus menghindar yang dari orang yang warna merah tu guys. Sebab orang yang kereta warna merah tu yang dia bagi tanda tu adalah dia ada bawa bom yang berbahaya guys. Kalau dia kena kita ataupun dia hantar bom tu pergi kita, contohlah dia macam bawa kereta tu, habis tu dia pergi kita, lepas tu bom tu akan, kalau orang tu kereta orang tu kena sama kereta kita, dia akan macam bagi sama kita balik dia punya bom tu. Okay, lepas tu kalau waktu tu habis guys, akan meletup lah macam tu. Okay guys. Okay, kalau sudah paham, kalian sudah paham? Okay, jom kita akan main. Let's go. Ngeng. Tio. Nama no. Dun. Okay. Mana sih? Sini. Tak kena. Tak kena. Sini lu. Loncat. Tak loncat. Tak jadi loncat guys. Tadi aku tekan brake tadi. Ngeng. Loncat. Anjay. Tak kena. Aku duduk diam je tadi tu Dia tak nampak aku pun. Hey. Mana kereta tadi bawa bom? Tu dia. Aduh, terkena pula loncat. Tak kena. Tak kena. Dia pas orang lain guys tadi. Oh no. Alamak kena. Sekejap dia ni. Sekejap ni ada orang ni. Aku kenakan dia. Aku pas balik sama dia. Tak kena. Sini kau. Kalau hujan penuh. Cing. Anjay. Terkena. Weh. Hai. Kita dapat. Kita menang. Alamak. Tolong. Cepat. Sebelum dia pas kita balik nanti. Baik doakan aku tadi tu guys, yang aku pas dia balik tu. Alamak, loncat. Selamat. Itu dia. Sini kau. Kena pun kau. Sini kau. Tak dapat. Aku lebih laju lah. Dia pula. Tu yang tengah sangkut tu guys. Tersangkut atas apa tu? Atas jalan raya ke apa? Aku pasti menang guys, sebab dia tersangkut. Alamak, apakah dia berusaha untuk keluar dari situ? Sekejap, saya nak naik atas situ guys, yang kotak hitam ni guys, supaya saya selamat. Mana tu dia dia macam jatuh ke apa, nanti tiba-tiba dia kejar aku. Panik aku. Jom loncat atas. Yeay. Tapi memang dah menang pun. Hazi. Nama Roblox aku kan Hazi. Tapi ada lagi nombor-nombor dia. Aku malas nak cakap. Kita menang guys. Kita menang. Zoo. Kita menang. Okay, kita vote map. Kita vote pula guys, dia punya permainan macam mana. Kita vote 2 team guys, macam 2 lawan team macam tu. Macam ada 2 team, warna merah, warna biru. Okay. Cara main dia macam ni guys. Kalau main team, saya bagi contoh nanti. Kita vote dulu guys. Kita vote map. Aku lebih suka industrial site.
Kita vote itu guys. Okay, jom. Nah, contoh dia macam ni guys. Kita akan warna biru. Kalau kita tim biru, contohlah kawan kita dapat bom. Lepas tu, ni contoh dia. Kalau kawan kita macam kawan kita warna biru, tim biru juga macam saya. Lepas tu dia ada bawa bom. Tapi kalau dia alamak, cepat. Sorry guys. Korang tengok je lah cara dia macam mana. Dia macam main team jugalah. Go sini kau. Ya. Alamak, tidak. Mati dah. Tak sempat nak bagi. Sebab terlalu banyak cakap saya tadi guys. Jadi saya kurang fokus tadi. Aduh, kalah tidak. Aduh. Jadi guys, saya nak bawa korang jalan-jalan sekejap. Saya nak bagi contoh. Macam bagi keterangan. Ini ada quiz dia macam misi. Contohlah misi macam apa quiz dia. Nah, sini pula ada kereta-kereta. Kalau kita nak beli, kita guna Robux guys. Di sini pun ada restock dia kalau dah habis. Ini pula senarai yang pro apa semua orang pro ni. Ini pula ada practice guys. Kalau kita nak practice, okay, jom kita tekan. Kita boleh practice bawa kereta guys. Ngeng. Dia punya kereta ni guys macam dalam movie tu guys. Korang tahu tak movie tak tahu dari mana tu, tapi dia movie kereta guys. Faham tak? Aku tak tahu nama movie dia apa, tapi aku dah lupa dia punya nama. Jadi ya, korang bayangkan lah movie tu macam mana. Lagu dia aku tak tahu lagu dia. Nanti aku edit lah kalau ada lagu dia. Tapi ya, tengoklah kalau aku rajin ke tak. Nanti aku edit lah kalau ada lagu dia. Tak apalah. Dah, jom. Ala bata itala Oza ina ita ite. Ya, ada kawan guys. Ada kawan naik kereta juga. Naik kereta mahal loh. Okay, jom. Permainan sudah habis tadi guys. Jadi yang ini pula guys, ada jual kereta. Yang paling bawah ni guys, untuk bayar Robux guys kalau nak beli kereta. So sini guys ada dia punya, apa ni nama dia, kalau masa kita mati dia akan macam ni lah. Macam ada efek-efek dia, macam tu lah. Macam ada duit, apa benda lah. Dia macam black hole apa, api semua macam meletup, macam tu kalau kita mati lah. Ini guys ada rewards, kita boleh claim dapat duit koin. Dapat duit. Cepatlah. Aduh, lambat juga dia punya ni. Jadi ni guys, kita ada edit ni guys. Kita boleh edit kita punya ni guys, cara main dia macam mana. Habis tu yang ini ada musik. Alamak, kita map lagi. Aku nak map ni guys. Map ni aku lebih suka map ni. Macam di pantai-pantai, tepi pantai macam tu lah guys. Okay, jom kita main. Alamak, aku jadi bawa bom pula. Sini kau. Ya, kejar dia guys. Alamak, tak sempat nak kejar. Sini kau. Kena. Tekan loncat pula tadi. Aku akan menunjukkan aku yang paling pro, anjay. Ngeng. Alamak. Loncat. Tapi bukan dia pergi aku pun. Tekan loncat pada tadi. Itu dia. Sikit kena tadi. Tiwo. Ame nama ni wo. Dun. Loncat anjay. Korang rasa aku pro tak guys? Alamak, aku paling bawa bom. Sini korang. Ya. Dapat pun. Aku tekan boost tadi guys. Nasib kena dia. Alamak, tekan loncat pula. Sebelah aku je tadi yang bawa bom tadi, kereta bawa bom. Aduh, terkena pula. Nasi dia tak kejar aku tadi. Kita ledek-ledekin guys. Kita macam ejek-ejek dia. Mana?
Kejar aku. Tak sampai sikit. Aduh terloncat pula. Wih, dekat kita, belakang kita je. Alamak, cepat-cepat. Tak. Aku akan loncat. Alah. Tak sempat nak loncat. Lambat betul dia punya loading loncat tadi guys. Sorry. Kena pun. Tengok perawayan aku. Aku tekan boost je tadi. Mana? Sini kau. Alamak, aku lagi yang jadi bawa bom. Sini kau. Ya. Aduh, tak kena lagi Tekan loncat lagi. Sini kau. Ya, tekan boost. Pip. Aduh. Oh, sini kau. Alamak. Okey, tekan push. Kena. Tak kena. Ya Allah. Sini kau. Nak ke mana? Tekan push. Kena. Mantap. Sikit kena tadi. Yang kereta hitam tu. Alamak, aku lagi. Penat lah. Asal aku je tadi yang kena bawa bom. Okey, mantap. Dia yang mau jadi bawa bom pula. Kejar aku. Aduh, terlanggar batu pula. Sini kau. Tak kena. Kita gelecek dia. Okey, ni pasti 100% aku menang guys. Kita cuba guys. Aku menang guys. Dia punya kereta orang tu loading guys. Dia bawa kereta macam mana. Aku menang lagi. Kita menang. Kita menang. Ada kawan yang anu lah. Kita check guys. Kita wanjak kawan dia. Dapat kawan baru. Itu pun dia. Hai. Kawan baru kita guys. No, aku 2 kali menang tau. Kita 2 kali menang. Tengok. Kita menang 2 kali. Sekejap, saya nak F kejap. Okay. Dan mungkin ini saja kita punya video kali ni guys. Tapi sebelum itu, sebelum kita selesaikan kita punya video ni, jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Okay guys. Okay, bye. Jumpa lagi di video lainnya. Okay guys. Bye. Bye.